Kepada anda nak jadi tenaga pengajar TVET, pastikan anda join sesi live saya untuk kongsikan kepada anda bagaimana nak jadi tenaga pengajar TVET, terutamanya di Kolej Kemahiran di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran. Kepada anda yang melihat video ini, make sure anda join saya punya live. Sebelum anda join, pastikan anda follow saya supaya anda dapat notification. Apabila saya live, anda akan dapat tahu saya akan live pada ketika itu. Dan saya akan kongsikan kepada anda bagaimana nak jadi tenaga pengajar TVET, macam mana untuk dapatkan CJ Kemahiran Malaysia kepada anda yang mungkin nak dapatkan CJ Kemahiran Malaysia, untuk mengiktiraf kemahiran dan pengalaman anda, terutamanya sekiranya anda nak naik gaji, nak naik pangkat dan ataupun anda boleh tukar karier kerjaya anda. Dan ketiga, macam mana untuk anda dapat lesen ataupun anda nak pastikan anda boleh mengajar dalam bidang TVET, terutamanya di Kolej Kemahiran di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran. Dan saya kongsikan kepada anda kelebihan untuk anda join kursus induksi PPB, PPD, PEP, supaya anda tahu peranan anda sebagai tenaga pengajar, bagaimana anda memahami ekosistem dalam Kolej Kemahiran, dan macam mana untuk anda nak pastikan anda boleh mengajar. Nice.